Baik, alhamdulillah, syukur banyak kita kepada Allah Rahman, kasih sayang Allah, bertemulah kita pada pagi yang berbahagia ini, datang ke sini untuk sama-sama kita meraihkan, kita merasmikan pernikahan antara Muhammad Nur Fizrin bin Nurdin bersama Putri Wasif pilihan hatinya Nur Farzianah binti Nur Aziz. Sama-sama kita semua doa ya, mudah-mudahan rumah tangga yang akan bergembira terus berkekalan hingga ke akhirnya dalam keadaan aman, tenang, penuh dengan kasih sayang, senantiasa dapat pertolongan, bimbingan, bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Pernikahan merupakan salah satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada Muhammad bin Fizrin bin Nurdin, insyaallah segera nanti jika Allah izinkan anda akan bergelar sebagai seorang suami. Suami adalah ketua keluarga, imam keluarga, perlu menjadi contoh terbaik kepada mereka dan melaksanakan perintah Allah, usia dengan segala bentuk kegairahan dalam rumah. Kedua itu perlu berikan nafkah zahir dan batin kepada isteri, tempat kediaman bekerja, keperluan perbuatan, pakaian dan paling penting bimbingan agama kita amal bersama sebagai kepastian di suatu rumah dan akan jadi masalah. Kepada Nur Farzianah binti Nur Aziz, insyaAllah segera nanti jika Allah izinkan anda juga akan bergelar sebagai seorang isteri. Sebagai seorang isteri anda sangat-sangat berperanan dalam mewujudkan keluarga yang bahagia, keluarga yang diridhai oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Muhammad bin Fizrin bin Nurdin, zawwajtuka wa ankahtuka bima amara Allah bihi min imsakin bima'ruf aw tasrihin bi ihsan. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Muhammad Nur Fizrin bin Nurdin, saya nikahkan engkau dengan anak kandung saya, Nur Farzianah binti Nur Aziz, dengan mas kawinnya sebentuk cincin berlian. Saya terima nikah Nur Farzianah binti Nur Aziz dengan mas kawinnya, mana kawinnya tersebut. Mana boleh kita terima? Terima insyaAllah ya. Alhamdulillah, barakallahu laka wa baraka alaikuma wa jama'a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Fizrin bin Nurdin akan berusaha sungguh-sungguh untuk menjaga isteri saya. Akan berusaha sungguh-sungguh untuk menjaga isteri saya, Nur Farzianah binti Nur Aziz, dengan baik, memberi nafkah zahir dan batin pakaian yang secukupnya, dan membina keluarga kami mengikut ajaran agama Islam yang benar. Maka pada tiap-tiap kali saya Muhammad Nur Fizrin bin Nurdin meninggalkan isteri saya Nur Farzianah binti Nur Aziz dengan sengaja atau tidak selama 4 bulan atau lebih, atau saya atau wakil saya tidak memberi nafkah kepadanya selama masa yang tersebut, sedangkan ia taat kepada saya, atau saya melakukan sebarang perkara yang mencederakan tubuh badannya atau merosakkan harta benda atau menjatuhkan harta bendanya atau menjatuhkan kehormatannya, kemudian mengadu ia kepada mahkamah syariah serta didapati pengganduannya yang itu betul. Nah, saya gugurlah talak isteri itu dengan talak satu.
pengantin baharu. Semoga mahligai yang dibina berkekalan hingga ke jannah. Amin. And for the win. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pengantin baru. Moga keluarga yang akan dibina kekal hingga ke jannah ya. All the best and take care. Apa-apa boleh call kita. Jangan malu-malu, jangan segan-segan. Walaupun dah kahwin, we are still there for you. Alright? Okay. See you brother. Thank you. Okay. Kami mengucapkan selamat pengantin baru kepada Nur Farziana dan Fizrin. Selamat melayari bahtera perkahwinan. Semoga diberkati dengan sakinah mawaddah warahmah. Kepada Muhammad Nur Fizrin dan juga Nur Farziana, kami ucapkan selamat pengantin baru. Assalamualaikum semua. Terima kasih atas kehadiran anda semua di majlis ini. Syukur alhamdulillah atas semua yang hadir di sini lah. Dan dua family menjadi satu bagi kita rapat semakin ramailah keluarga kita. Bin nak ucapkan terima kasih kepada ni untuk abah abah dan ni mama untuk atas yang berusaha untuk membesarkan Win, Abang Wan, Abang Fi, Abang Fizana. Terima kasih abang. Terima kasih atas semua berusaha abang dengan ni kerja keras abang lah. Oh ya, ayah. Terima kasih abang. Jadi kita dengan terima kasih atas terima Win lah. Mata dan keluarga ni, keluarga yang untuk menjalankan majlis ni lah hari ni. Terima kasih kepada Abdul ni uruskan majlis ini. Terima kasih banyak. Terima kasih kepada semua tetamu yang sudi meluangkan waktu minggu anda untuk menghadiri majlis pernikahan dan persandingan kami. Syukur kepada Ilahi, majlis ini telah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Ingin kami ucapkan ribuan terima kasih yang tak terhingga kepada ahli keluarga, sahabat-sahabat kami yang telah bergotong royong memerah tenaga untuk menjalankan majlis kami. Terima kasih. Yang pertama sekali, terima kasih ingin kami ucapkan kepada Nur Faizal dan Nur Faizah, Kak O dan Kak Ica, kerana sudi menolong kami adik-adik dan memastikan majlis kami berjalan dengan lancar. Kepada Syamil, Fadila, Farah, Syahidah, Hadijah, terima kasih dan memudahkan majlis kami. Kepada ayah dan ibu, terima kasih di atas restu yang diberikan. Terima kasih di atas segala didikan dan tunjuk ajar yang diberikan kepada anda kecil hingga saat ini. Halalkan segala makan minum yang telah diberikan. Maafkan segala kekurangan anda sebagai seorang anak. Doakan anda isteri selalu. Buat abang, ada kakak dan Iwan, terima kasih kerana menjadi teman hidup baik sehingga hari ini. Terima kasih di atas segala teguran dan nasihat kepada anda. Semua saat suka lagi kita bersama. Doakan dalam solat. Tidak ada baharu saya. Abang-abang, kakak-kakak, pakcik-pakcik dan sahabat baru-baru, terima kasih kerana sudi menerima saya sebagai daripada keluarga. Baik sekali buat suami saya, Muhammad Nur Fizrin. Terima kasih kerana sudi mengambil saya sebagai isteri awak. Terima kasih kerana menerima saya yang penuh hilang. Bimbinglah saya dan selamalah saya supaya saya dapat menjadi isteri yang baik untuk awak. Doa saya semoga rumah tangga kita sentiasa dengan lindungan Allah Subhanahu
semoga kita kekal sehingga kita bersatu kembali di syurga Sang Pencipta kita nanti. Amin amin Allahumma amin. Terima kasih. So we met through an online app. Yes, online app. So it's an online dating app that we met through. Then we've been knowing each other for 3 years. Yes, Yeah, and here we are now. So what's our plans for the future? Our plans for the future is to just have a stable income, have a stable life lah, together. But then to fill up each other's weaknesses and strengths lah. Just being there for each other and just supporting each other throughout the rest of our life lah. Inshallah. Inshallah. Inshallah.